Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'ul mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Apapun saya nak ucapkan selamat menyambut hari raya Aidiladha, dan bagi sesiapa yang hari ini adalah hari Arafah, ambillah kesempatan kita sebanyak mungkin berdoa kepada Allah agar dia permudahkan segala urusan, dan apa sahaja yang kita hajat hari ini, mintalah kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan jadi insya-Allah. Okey. Saya nak bercakap berkenaan dengan isu yang tular dalam 1-2 hari ini berkaitan penarikan kereta. Sebenarnya banyak yang tidak memahami kenapa perlunya kita ataupun saya bertindak sedemikian adalah untuk mengajar mereka yang mempunyai saya tidak kira mereka mempunyai kuasa. Mereka ini adalah orang yang dilantik oleh pihak bank menjadi third party untuk menarik mana-mana kenderaan yang tidak melunaskan pembayaran tundakan bulanan bank. Okey. Jadi kenapa insiden itu berlaku adalah kerana kenapa saya rempuh, kenapa saya bawa kereta pergi, kerana video tu tak penuh. Panjang sebenarnya video tu ketika kenapa saya begitu marah, nanti saya akan jelaskan sekejap lagi. Cuma saya nak berbalik kepada kita sebagai pengguna Malaysia. Apakah kita punya tanggungjawab? Apakah peranan kita bila berhadapan dengan ejen perolehan semula ataupun ejen penarik kereta ni? Sebenarnya apakah peranan kita? Nak kena tahu hari ini, adakah kita boleh bertindak seperti mana saya bertindak? Ini saya nak cerita pada hari ini. Pertama, sebelum kita pergi kepada part di situ, saya nak beritahu siapakah pemilik kereta, ataupun kita bercerita tentang sebuah kenderaan. Satu buah kenderaan kereta, apabila kita buat apply, buat pembelian daripada mana-mana syarikat kereta, maka ada orang yang mampu beli secara tunai, ada yang tidak mampu beli secara tunai, ada yang beli secara loan. Jadi mulalah pencarian bank-bank untuk kita memasuki loan. Okey. Jadi bila kita contohnya, kalau kita beli kereta contoh Pro 2 ataupun kereta Toyota whatever kita beli, kita buat loan. Jadi apabila kita buat loan, bermaksud dia ada hubungan di antara dua pihak. Satu adalah yang apply loan itu yang beli kereta itu. Jadi dia dipanggil hiring purchase. Maksudnya dia adalah penyewa beli. Maksudnya dia sewa dan dia beli kereta tu. Maksudnya contohlah pengguna ini beli kereta. Jadi bila dia beli kereta, dia adalah hiring purchase. Maksudnya dialah orang yang bertanggungjawab daripada A to Z. Segala urusan loan ini dipertanggungjawabkan kepada dia. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu, yang paling berkuasa dekat sini adalah sebenarnya adalah orang yang apply loan tu. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Bila kita apply loan contoh RM100,000 ataupun RM50,000, RM100,000. Bila kita apply loan RM100,000, kita beli kereta Pro 2 lah ataupun kita beli kereta Proton lah, RM100,000. Maka bank harus membuat penelitian, penilaian, buat kajian, boleh tak nak bagi dia loan. Okey. Bila bank nampak dia layak, maka bank berikan loan. Jadi bila bank berikan loan, bank bukan bagi loan suka-suka. Bank pun ada keuntungan. Jadi dekat sini dia ada win-win situation. Dia ada two-way punya kebaikan. Yang seorang buat loan, bank bagi loan untuk beli kereta. Jadi apa hubungan antara dua ni? Kenapa saya kata hari ni ejen perolehan semula jangan kecoh-kecoh. Kerana apa? Kerana ni yang saya nak cerita ni. Bila
bila dia buat loan, bila pengguna kita buat loan, pembeli ini buat loan, maka dia yang akan menanggung hutang dari hari pertama sehinggalah hari yang terakhir untuk pembayaran loan di bank. Dan dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari, bang. Kenapa tak boleh lari? Bila kita dah ada sign agreement, hiring purchase agreement dengan bank, maksudnya pinjam kereta 100,000, okey, bank bayar kepada syarikat dealer, mana-mana dealer 100,000. Maka kereta dapat kepada dia, kan? Dapat kereta tu kepada pengguna, pembeli tu. Jadi bank letakkan interest. Maksudnya 100,000 kena bayar balik mungkin 140,000, 130,000, 35,000. Ikut kepada berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, ikut kepada skor yang berjaya dibuat. Jadi bermaksud dia ada hubungan antara pemberi pembiayaan loan bank dan juga pembeli kereta menggunakan pembiayaan loan bank. Okey, dua. Jadi dua ni yang ada agreement ni. Maksud dia ni adalah telah sign hiring purchase agreement, bersetuju untuk ambil loan daripada bank dan bersetuju untuk bayar balik dalam jangka masa tempoh 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Jadi dua-dua ni boleh lari tak? Tak boleh lari, bang. Tidak boleh lari. Siapa-siapa yang berhutang dengan bank, sama ada loan, personal loan, business loan, company, personal loan, business loan, kad kredit, pinjaman perumahan, pinjaman rumah, pinjaman pembiayaan kereta, satu pun tak boleh lari. Kenapa? Kerana kita terikat dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebab tu penarik kereta sebenarnya macam ni. Saya tak nak bongkarkan benda ni. Saya tak nak cakap benda ni kat publik. Tapi kepada semua ejen penarik kereta kat Malaysia, kau pergi cari 2 ekor ni. Ada lekor orang, sebenarnya ada ramai yang datang pada hari tu, tapi ada seorang ni, tak tahulah nama dia siapa, Raga. Dia ni yang menyebabkan korang semua ni akan jadi masalah. Kenapa? Kerana saya akan bawa benda ni kepada atasan. Sebab saya memang berhubung baik dengan KPDN dan KK. Saya bukan saja berhubung baik, malah bergaduh berbaik. Jadi urusan kad ejen perolehan semula ni, okey, ni kad kuasa dia ni yang buat masalah ni. Yang seorang ni. Dia ni buat masalah ni. Nama dia apa? Ragawan, anak lelaki Narina. Dia yang buat masalah. Dan bukan tu saja, dia ada rekod lampau dan juga dia antara grup. Ni Ragawan ni. Kumpulan Samsing. Dia terlibat dengan kumpulan Samsing. Dan kenapa hari tersebut kita tak serahkan kereta? Ada sebab. Okey, saya nak bagi tahu. Jadi kepada semua ejen perolehan semula, kau pergi carilah Ragawan ni, kau pergi tanya dengan dia kenapa dia bingai sangat. Pergi viral. Lepas tu tunjuk video tak penuh. Tunjuklah video penuh. Kenapa saya ambil kereta tu juga? Kerana engkau towing kereta tu. Dan kereta itu tidak boleh tarik, tuan. Itu kawasan perumahan garden yang mempunyai remote control. Kau tak boleh tarik kat kawasan tu. Okey, orang tanya, habis kalau tak boleh tarik kat kawasan perumahan, jadi kereta tak payah simpanlah dalam kawasan rumah perumahan yang ada garden, yang ada remote dalam kondo. Bang, dengar saya cerita dulu. Kan saya sebut tadi, hubungan antara pengguna yang beli kereta menggunakan pembiayaan daripada bank tak boleh lari. Kalau yang seorang mangkuk ni yang hari tu datang, dia tak dapat tarik pun bank tak kisah. Kenapa? Sebab hubungan urusan di antara pihak pembiayaan kereta ni dengan bank tak boleh lari. Kenapa? Sebab kalau kereta tu tak bayar melebihi 4 bulan, maka pihak bank akan try untuk negotiable dengan pemilik kenderaan. Macam mana kau nak bayar? Kalau tak boleh bayar macam mana? Tapi nama awak. Okey, jadi diorang akan apply untuk hantar LOD. Bila diorang hantar LOD, diorang akan hantar LOD selama 2 kali. Kalau tidak ada respon, maka ketika itu bank akan bawa pergi ke mahkamah. Jadi dalam jangka masa 6 bulan, bank akan mendapat perintah mahkamah. Bila dapat perintah mahkamah,
Siapa bank hanya perlu hantar billings kepada pemilik kenderaan tu, pergilah kat rumah ada guarded ke, dalam kondo ke, bagi ni nak bawa balik kereta untuk dilelong. Pertama bukan dilelong dulu, disimpan. Dan dia beri lagi jangka masa 2 bulan. Kalau tiada tuntutan, maka pihak bank akan lelong. Bila pihak bank lelong, selepas lelong, jadi berapa baki outstanding, dia tetap kena bayar. Jadi kat mana yang kata hari ini orang-orang yang pengguna Malaysia yang ada kenderaan hari ini boleh lari daripada bank? Tak boleh lari. Tak boleh lari. Sebab tu saya beritahu orang, cuba beritahu kat saya mana satu pengguna Malaysia yang buat pinjaman daripada bank yang boleh lari. Tak ada. Cuma hari ini dia ada kaedah untuk penarikan, sebab kena faham surat-surat. Saya ada ambil salah satu contoh. Surat-surat ni kan, surat-surat lantikan ini, perintah-perintah ini bukan surat perintah. Ini adalah surat lantikan. Surat lantikan ni, itulah saya tak nak pecah rahsia, tapi itulah disebabkan hari ini kononnya tular kat social media, kononnya saya bertindak agresif. Uish, mesti saya kena ajar dia. Sebab apa? Kalau saya tak buat macam ni, maka insiden yang berlaku sebelum tahun 2012 ke bawah akan berlaku balik. Sebab pada tahun 2013 dengan 2012, saya hadir dalam meeting untuk kemukakan masalah ejen penarik kereta yang datang hanya bawa surat, tunjuk something, tunjuk gangster nak ambil kereta orang, tinggalkan wanita tepi jalan, baby tepi jalan, macam-macam kes berlaku. Jadi kita pada tahun 2013 telah bersetuju dengan pihak KPNKK untuk mengeluarkan satu kad yang di mana kad itu dia nama ejen perolehan semula. Maksudnya dia perlu mengikuti kursus-kursus tertentu untuk mendapatkan kad. Kad itu adalah kad kuasa. Macam ni. Saya bagi tahu kad kuasa macam ni. Dapat kad kuasa yang begini. Nampak ni? Yang dia pakai oleh ragawan anak lelaki Narina ni. Ni yang dia pakai ni. Ni dia punya kad kuasa. Jadi kad kuasa ni kepada semua pengguna Malaysia kena bersyukur. Kalau saya dan rakan-rakan dalam PPIM ketika itu tidak bawa perkara ini, mungkin kejadian gangsterism, something yang tidak mengikut etika dalam menarik kereta akan berlaku lebih dahsyat, lebih teruk. Sebab ada yang datang bila tarik kereta, barang dalam kereta hilang dan sebagainya, macam-macam. Sebab itu bila adanya kad ejen penarikan kereta ni, dia telah memberi banyak kesedaran kepada penarik-penarik kereta yang bertindak something. Jadi sebab tu saya berkawan dengan ramai ejen penarik kereta bersama saya daripada kalangan bangsa Melayu, bangsa India, ramai. Tapi yang saya marah pada hari kejadian itu, macam mana engkau boleh bertindak di luar kawasan, di luar batasan. Kalau engkau nak tarik juga dalam kawasan perumahan tu, engkau dah kena dapatkan perintah mahkamah, di mana pihak bank kena tunggu 6 bulan. Dan jangan risau, mana-mana kereta yang tidak bayar, jangan risau. Ejen penarik kereta jangan risau, pengguna Malaysia jangan risau. Bank tetap akan dapat tuntut daripada mereka. Tetap dia ada proses dia. Tetap akan dapat tuntut, jangan risau. Cuma bezanya, tu yang saya tak nak bongkarkan ini. Bezanya, hari ini bila ejen penarik kereta dapat tarik kereta, dia dapat 2 perkara lagi bank. Apa dia? Yang pertama, upah simpan dalam stor. Itu adalah mereka dapat buat tambahan duit kopi. Yang kedua pula, dapat bayaran upah tarik kereta. Bukan sikit-sikit bang, 500, 700, 1100. Dan dicas lagi dengan interest rate tambahan daripada per annum 2.2%, 1.5%. Jadi sebab tu saya bagi tahu kepada pengguna di Malaysia, yang aku buat ni nak bagi tolong korang semua. Saya tengah nak membantu korang semualah supaya korang semua tidak teraniaya. Jadi hari ini nampak ramai je penarik-penarik kereta yang di kalangan ejen bangsa Melayu dan India yang bagus-bagus, yang datang penuh berhemah, ada cara percakapannya, ada adabnya, ada ni semua. Tapi mana boleh engkau, law is a law. Engkau nak kalau hari ni soal mana-mana pengguna Malaysia dekat dalam negara kita,
Termasuk saya punya keluarga semboyan yang hari tu masalah kereta tertunggak 3 bulan tu, dia orang tak boleh lari daripada bank. Korang jangan nak risau sangat. Jadi kalau dia orang lari, mana boleh lari? Kalau dia orang lari, mereka akan kena blacklisted. Selepas blacklisted, mereka akan bankrupt. Siapa yang nak hidup dalam keadaan bankrupt? Tak ada orang nak hidup dalam keadaan bankrupt. Jadi kenapa saya tak serahkan kereta pada tempoh hari? Sebenarnya video tu tak penuh. Ada video yang lebih awal. Saya datang, saya tanya dengan mereka. Saya tanya dengan dia, kenapa kau datang ke kawasan perumahan yang ada guarded, yang ada remote? Okey. Dan kamu orang kena faham, kenapa saya perlu datang? Sebab kereta tu parking. Lainlah kereta itu tak bayar 3 bulan, ahli semboyan bawa pergi ke mana-mana, tiba-tiba orang datang nak tarik, itu salah. Dan jangan risau, saya dah sebut tadi, macam mana sekalipun, mana-mana pembiayaan yang tidak biaya bank mesti akan dapat dituntut oleh bank. Bank tidak ada satu pun tak berjaya tuntut dengan penghutang yang dengan bank, tak ada. Ada ke? Cuba cakap dengan saya. Ada. Kalau rumah tak bayar, rumah kena lelong. Kalau personal loan tak bayar, kita kena bankrupt. Kalau business loan tak bayar, kita kena bankrupt. Kalau kereta tak bayar, jangan risau. Kereta tak bayar, ejen penarik kereta jangan risau. Yang dia orang risau ni komisen dia orang tak dapat, itu je. Saya dah bagi tahu dengan dia orang, yang dia orang risau ni komisen dia orang tak dapat. Jadi kalau ada haters ataupun netizen yang komen ni, dengar, aku buat ni untuk korang semua. Sebab kalau aku tak buat macam ni, diorang akan besar kepada, dan hari ni sampai diorang berani, kan ada menceroboh sampai masuk ke dalam rumah, minta kunci kereta dan sebagainya. Itu dah tak ikut dah tak ikut saluran dan cara etika yang betul untuk menarik kereta. Jadi saya kena bertindak agresif. Kenapa saya kena tindak agresif? Saya nak cabar diorang kan, saya kata betul. Jadi saya nampak diorang berani langgar guarded yang memang tu tanpa ada perintah daripada mahkamah. Perintah mahkamah ni bank akan dapat bila-bila masa. Kau datang ke perintah mahkamah, nak tak nak siapa-siapa kena serahkan kereta pergi ke balai. Tapi tak ada perintah mahkamah, kau tak boleh masuk rumah perumahan. Okey, orang tanya, kalau kita tak bayar, kita boleh simpan kat dalam bangunan, kondo. Bang, kau jangan peduli pasal dia orang. Sebab apa? Dia kalau sorok kereta dalam kondo, kalau lebih daripada 6 bulan dia tak serah balik kereta kat bank, dia yang sakit. Lebih bagus dia serah kereta kat bank, dan bank akan jual kereta tu buat lelongan, dan bank akan settlekan semua hutang-hutang dia yang tertunggak, dan baki tu dia serah kepada dia balik. Katakanlah dia lelong kereta tu dapat 30,000, jadi dia hutang ada baki dia lagi 40,000, jadi bank akan settlekan 30,000, baki lagi 10,000. 10,000 tu dia kena bayar secara tunai balik kepada bank untuk tutup akaun. Jangan risau, dia nak sorok dalam bangunan ke, dia nak sorok dalam rumah ke, dia nak sorok kat dalam bawah tanah ke, itu dia orang punya pasal. Sebab apa? Dia orang takkan boleh lari daripada bank. Kenapa saya cakap? Katakanlah dia sorok kereta, bang, 6 bulan lepas 6 bulan pun dia tak nak serah kereta kat bank. Kau jangan risau, kalau dia tak serah kereta kat bank, bank akan bawa kes ni pergi kepada mahkamah. Okey, bawa pergi mahkamah, bank akan dapatkan 2 perintah. Satu, pencarian kereta. Pencarian kereta untuk diberikan kepada mana-mana ejen penarik kereta ataupun dekat mana-mana lawyer untuk pergi ambil balik kereta bersama dengan polis untuk dihantar balik store. Itu akan dapat perintah. Sama ada dalam rumah guarded ke, rumah kondo ke, bank akan dapat perintah mahkamah yang pertama. Dan kedua pula, bank akan mendapatkan perintah mahkamah untuk tuntutan untuk pembiayaan loan. Katakan dia ada tertunggak lebih kurang dalam 40,000. Jadi bank akan tuntut dengan pembiayaan loan sebanyak itu. Jadi apa yang korang susah-susah sangat? Konon kata, kita tak bayar, kalau bayar tak jadi macam ni. Masalahnya dia macam ni, bayar ke tak bayar, bukan soal dia. Cara, kalau kereta tu kau jumpa tepi jalan atau dekat depan kedai runcit, itu memang kurang ajar. Dah tahu kereta tak bayar 3 bulan, jangan bawa. Simpan dekat dalam rumah sekejap. Sebab apa? Bila ada duit, pergi bayar bank. Jadi, tapi kalau kereta tak bayar sampai 6 bulan, kau masih simpan kat rumah, itu maksudnya kau biadab lah. Itu kau biadab lah. Jadi, kenapa yang ramai sangat nak sokong ejen penarik kereta yang ada dekat yang bergaduh dengan saya? Apa yang kau nak sokong dengan dia? Engkau ingat kalau kereta kau tak bayar, dia nak tolong kau dengan baik. Dengar.
Kalau dia tolong dengan baik, dengan penuh etika, tak ada masalah. Kejap waktu hari datang tu, sekejap nak pau, kejap nak minta duit, kejap nak ni. Sorry, saya cakap dengan dia orang, kalau kau nak duit, upah tarik ni mesti masuk ke melalui dalam bank. Kau tak boleh minta tunai-tunai macam ni. Bang, you mau settle lah, mau settle. Apa settle? Mau settle apa? Kau datang kat kawasan perumahan yang tak ada, yang ada guarded, yang ada remote. Kau tak boleh masuk. Jadi bila dia bawa towing masuk, saya cakap, memang kurang hajar lah dia ni. And kau berani masuk kat dalam kawasan perumahan yang ada guarded, yang memang ada remote, kau berani bawa. Maka waktu tu saya terus masuk kereta, saya start kereta, saya terus keluar, tekan minyak, keluar daripada dia punya towing tu. Towing dia yang besar tu. Jadi saya pusing dekat taman tu. Saya pusing kat taman, saya kata, kalau berani kau tarik kereta kat sini. Sebab tu, dari awal, dia tak berani nak tarik kereta tu. Dia tak berani nak tarik kereta tu. Kenapa dia tak berani nak tarik? Dia nak pau. Dia nak minta ni, fulus. Sebenarnya dia nak minta duit. Dia tak tahu kereta semboyan. Lepas tu ada ahli semboyan bagi tu, ini kereta keluarga semboyan. Barulah dia tak tahu, kejap nak minta duit, kejap tak nak, kejap nak minta. Lala sekali saya katakan dia macam ni. Saya pancing ni, habis lu mau apa abang? You mau settle lah? Mau settle. Itu yang dia nak minta. Dia kata tak boleh. You nak duit, kita cerita masuk duit kat dalam RO. Masuk duit kat dalam bank. Kalau katakan tertunggak 7,500, contoh 7,500, kau punya upah tarik 1,100, kena masuk kat dalam bank. Tapi masalahnya, kenapa dia tak boleh dapat upah tarik tu? Kenapa? Sebab kawasan perumahan yang ada guarded memang tak boleh bang. Kau jangan risau. Okey, ada orang cakap, habis kalau kereta tak bayar, berapa kali aku cakap, dia tak bayar bank, lebih saja daripada 6 bulan, dia kena serah kereta balik kat bank, atau mahkamah akan sampai dekat depan rumah dia bagi perintah. Kereta kena hantar balik. Jadi tak payah kau nak kecoh-kecoh. Jadi sekarang ni yang kau orang ramai-ramai, kau nak bela si mangkuk-mangkuk ni buat apa? Kau tahu tak apa kerja dia orang buat semua ni? Apa yang dia buat? Kalau dia orang pergi tarik kereta, dia orang tinggalkan isi orang tepi jalan, baby tepi jalan. Kadang-kadang dia orang tinggalkan, bukan nak tolong hantar balik, ambilkan Grab ke ataupun tolong hantar kat rumah. Kadang-kadang barang hilang dalam kereta. Kadang-kadang. Sebab tu dengan adanya ejen penarikan kereta yang kita telah buat selama ini telah memberi manfaat kepada ramai ejen penarik kereta yang beretika. Saya ramai je. Saya kenal ejen penarik kereta yang bagus-bagus. Ada Melayu, India, semua bagus-bagus. Tapi saya tak tahu kenapa dia ni. Dan dia rupanya ada dendam dengan saya. Pada tahun, ni saya beritahu pada tahun 2014, ada seorang dia punya anak buah bernama Loga. Loga di Sunway Pyramid nak tarik kereta suami isteri di depan Sunway Pyramid. Di Sunway Pyramid, saya ingat lagi, bandar Sunway Pyramid. Jadi ketika itu dia nak suruh abang tu dengan isteri dia turun dekat tepi jalan. Jadi waktu tu saya datang. Bila saya datang, dia tak ada. Lepas tu dia lari pergi dekat Balai Poli Bandar Sunway. Jadi saya kejar dia dengan pasukan-pasukan PPIM ketika itu. Masuk ke dalam balai. Jadi saya cakap dengan dia, mana boleh you buat macam ni dengan orang bila you tarik kereta? Kan you ada cara polisi you tarik kereta. Waktu tu berlakulah pergaduhan dan sedikit pertengkaran. Jadi akhirnya saya telah panggil KP dan KK bahagian PJ untuk datang bawa diorang semua ni pergi ke PJ. Untuk apa? Untuk rampas kad kuasa, kad ejen perolehan semula diorang. Jadi bila disebabkan itu dendam-dendam mereka ini. Jadi sebab tu saya bagi tahu kepada ejen penarik kereta yang ada dalam negara kita, baik daripada kalangan orang Melayu dan India, korang pergi nasihat dia ni. Sebab apa? Dia ni memang kadang-kadang dia kena faham. Bukan semua orang yang dia boleh buat macam Samsung. Kita ada law, kita ada cara, ada kaedah. Kau tak boleh. Dia memang ada law. Kau tak boleh tahan kereta orang ketika di atas jalan raya. Engkau tak boleh kejar orang. 2012 bawah punya cerita dah habis. Tak boleh kejar orang, tak boleh lock kereta pintu orang, kau tak boleh break belakang kereta orang. Bila kau dapat kereta, kau mesti dua saja kaedah. Sama ada kau bawa dia pergi ke balai, buat laporan polis, dan barang-barang dalam kereta tu dia perlu ambil. Barang kemas dia ke, barang-barang dia apa sahaja, handphone, whatever, dia kena ambil. Yang saya jadi masalah sekarang ni, sebahagian kecil ni kadang-kadang bila dia orang tarik kereta yang jenis macam yang berwatakan, macam yang datang jumpa saya ni, macam Samsung ni, tak bagi ambil barang.
Tak bahagi ambil ni. Ini masalah. Bila barang hilang nak cari kat siapa? Seorang salahkan store, seorang salahkan ejen penarik kereta. Nak salahkan siapa? Sebab tu saya bagi tahu jangan risau. Kalau kereta tak bayar, korang tak payah nak bising-bising kata bagi je lah kereta kat ejen. Ejen penarik kereta tak dapat kereta pun bank tetap okey. Sebab hiring purchase agreement adalah between antara bank dan juga peminjam. Jadi jangan risau. Jangan risau. Dia hutang 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, tak ada lagi sejarah bank takkan berjaya tuntut. Tak ada. Cuma ejen penarik kereta ni nak buat duit kopi, bang. Jadi dia dapat komisen lah, dapat komisen. Sebab apa beza? Kereta dapat tarik, masuk ke stok, lepas tu kesian pada siapa? Kesian pada pengguna-pengguna yang pakai kereta. Sebab apa? Dia dah lah hutang loan 100,000. Lepas tu setiap kali masuk ke store kena bayar ni, kena bayar tu, bayar store, bayar ni. Siapa yang untung? Bank makin kaya, ejen penarik kereta dapat dia punya komisen. Jadi sebab tu kadang-kadang ada ejen-ejen penarik kereta dia ada budi bicara, dia faham. Okey bang, saya faham. Upah tarik saya 1,000, upah tarik saya 700, upah saya 500. Dia dah tahu budi bicara dia, berapa dia punya kerja. Jadi dia tolong permudahkan urusan. Sebab dia tahu kalau tak ada orang ni serah kereta, dia tak dapat gaji. Jadi sebab tu jangan risaulah kepada netizen-netizen. Kalau kereta orang yang tak bayar ni, engkau tak payah nak sokong kepada ejen-ejen penarik kereta yang macam diorang ni, macam mangkuk ni. Kau tak payah nak sokong. Sebab apa? Macam mana sekalipun pembeli, pemilik, penyewa kereta tu tetap kena bayar, bang. Dia simpan dalam pagar pun dia tetap kena bayar, dia simpan dalam kondo pun tetap kena bayar, dia duduk letak atas bumbung pun tetap kena bayar. Kenapa? Sebab kalau dia tak bayar, dia kena bankrupt. Kalau dia tak bayar, dia kena blacklist. Kalau dia tak bayar, dia bankrupt, dia tak boleh pergi luar negara, dia tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi haji, tak boleh pergi negara dia. Kalau dia nak kena balik India, dia tak boleh nak pergi Goa dan sebagainya, tak boleh. Faham? Jadi janganlah korang, sebab tu saya bagi tahu, kalau saya tak buat macam tu, maka habislah reputation. Habis reputation semboyan, habislah orang-orang ni. Orang-orang pengguna Malaysia, rupanya kan, penarik kereta ni dia lebih dahsyat daripada dia. Tak. Sorry Suruh dia upload lagi satu video. Sebenarnya kenapa saya bawa kereta tu kerana dia dah cangkuk kereta tu. Saya dah kata jangan. Saya bagi tahu dengan dia jangan buat. Kan? Waktu tu polis pun tahu dia orang tak boleh tarik kat kawasan perumahan yang ada gadget tu. Tapi polis dah cakap dengan dia suruh pergi balai. Tapi dia nak tunjuk dia punya lansi. Kalau dia lansi, takkan aku nak diam-diam. Kan? Kenapa dia makan apa? Dia makan apa? Dia makan nasi, aku makan dia makan batu. Saya makan nasi tak. Sorry lah. Jadi saya masuk dalam kereta. Bila saya masuk dalam kereta, saya bawa keluar kereta tu daripada towing tu. Saya tekan minyak bawa keluar daripada towing. Jadi bila saya jalan keluar, lalu dekat taman tu, kerana tempat yang dia nak ambil kereta tu adalah betul-betul dekat ini rumah orang yang punya kereta tu, sebelah dia tu. Dia parking. Tempat tu memang tempat tak boleh masuk. Tu tempat memang bukan tempat untuk dia orang lah. Jadi dia masuk kat situ. Jadi sebab tu saya keluar ikut taman. Bila saya keluar ikut taman, dia daripada sini dia bawa kereta dia nak pergi blok. Kena cerita tu. Engkau yang lari masuk dalam kereta, engkau blok. Jadi saya langgarlah kereta tu. Kenapa orang cakap saya lari? Bukan lari, saya pindahkan kereta tu daripada towing yang dah cangkuk. Kalau dia cangkuk, macam mana aku nak? Kalau dia dah cangkuk, kereta dia dah start kereta, dia dah jalan, macam mana saya nak selamatkan kereta tu? Tak boleh selamat dah. Jadi nak tak nak, saya kena masuk dalam kereta dan saya tekan minyak. Saya keluar dari tempat towing dia tu. So baru saya keluar pergi ke taman tu. Maka saya waktu tu, dia blok kereta kat depan, saya langgar dia punya kereta. Sebab apa? Dia yang tiba-tiba macam ni. Jadi apa yang kata saya lari? Tak ada lagi. Aku ada kat sini semboyan. Engkau panggil, Raga. Kau panggil siapa? Datang jumpa. Atau kau bagi tahu kat mana aku datang. Kat mana yang kata aku takut sangat? Kat mana takut? Minta maaf lah Selagi aku ada Allah, selagi aku bertakbir dengan tasmid la ilaha illallah, tahlil dengan dalam diri aku, insya-Allah. Jangan kau cakap lah aku takut Kau datang 100 orang sekalipun, insya-Allah dengan izin Allah aku tak lari lah. Apa sah aku nak lari? Aku telah dididik untuk takkan lari lah.
Jadi saya nak bagi tahu kepada semua pengguna Malaysia, bila korang nak komen, korang kena ingat. Kalau saya tak terlibat dengan KP dan KK untuk dapatkan kad ejen penarikan semula ni, kesian daripada korang semua. Korang semua ada kenderaan kat rumah korang. Ada kereta, tak kisah Wak Iman kau pakai daripada kereta Saga ke Wira ke Kancil, semua ada kereta. Sebab tu kalau kamu tengok sekarang, ejen penarik kereta dah ramai yang beretika. Bagus. Sebab apa? Kerana diorang ada kad kuasa yang ada tempoh. Ada tempoh. Contohnya kat sini kan, ada tarikh tamat tempoh. Tempohnya ada 2 tahun. 2 tahun habis. Kalau dia masih buat baik, dapat renew lagi. Kena berterima kasih. Kalau waktu saya kat zaman PPM saya tak buat benda ni, kita tak dapat apa-apa. Sebab itu, mana-mana jadi saranan saya kepada semua orang yang membuat pembiayaan loan, baik dengan loan personal, company. Jalan ke bang? Pembiayaan loan personal, company, pembiayaan rumah, pembiayaan kereta, apa? Wajib bayar. Hutang wajib bayar. Tapi saya juga faham kadang-kadang ada manusia ekonominya di atas, ada masanya di bawah, ada masanya di tengah. Saya faham. Jadi apa yang kalau ada sesiapa yang ada masalah kenderaan tidak waktulah contohlah dah bayar 60 bulan, 70 bulan, tiba-tiba bulan yang ke-71 susah, 71, 72, 73 susah. Jadi kalau kereta tak bayar, jangan bawa. Simpan di kawasan perumahan dan di dalam pagar. Bukan saya nak mengajar benda ni, tak. Letak dalam pagar dan segera cari jalan untuk bayar yang tertunggak. Segera cari jalan bayar yang tertunggak. Jadi siapa-siapa yang datang nak tarik kereta tanpa ada perintah daripada mahkamah, jangan berikan kereta, kerana anda yang akan menanggung akibat apabila kereta hilang, tak sampai ke store, kereta dibuat piang dan sebagainya. Sebab tu kena faham dalam isu ini, kena faham betul-betul keadaan yang berlaku banyak yang terjadi. Orang tak boleh bayar kereta. Ada repossessor ni datang, tak apa kakak, you bagi kereta sama saya, nanti you sudah ada 5,000, you bayar sama saya, ini kereta saya bagi balik sama you. Lala kereta dibawa piang, kereta tu tak pulang balik. Jadi benda-benda macam ni yang saya nak bantu kepada pengguna supaya tak ditindas, tak ditipu, tak dihelahkan daripada diorang semua. Jadi kepada sesiapa saja dalam negara kita yang ada isu kenderaan dengan mana-mana ejen penarik kereta yang bertindak macam mereka ni, macam yang diorang ni, sila berhubung dengan Semboyan. InsyaAllah kita akan cuba bantu dan kita akan cuba selesaikan. Tapi yang penting saya nak bagi tahu, kalau kenderaan memang tak bayar bank, jangan bawa. Dan saya pasti anda semua tak nak nama anda blacklist, tak nak kena bankrupt dan sebagainya, mesti kena cari jalan untuk bayar bank. Hutang wajib dibayar, waimah bank, personal loan, business loan, rumah, kereta, semua kena bayar. Cuma dalam isu pada hari ini yang saya nak bagi tahu adalah bagaimana kaedah di antara ejen penarik kereta dan juga owner. Tak kena ingat, yang lebih berkuasa adalah owner dengan bank. Owner yang kena tanggung. Kalau 100,000 dia buat loan, dia kena bayar 140,000. Dia yang kena tanggung hutang ni. Dia sampai mati pun kalau dia mesti dia kena tanggung. Dia tak boleh tak tanggung benda tu. Jadi ejen-ejen penarik kereta kat luar sana, kau jangan bertindak macam kau owner kereta. Kau jangan bertindak sebagai engkau yang sign hiring agreement antara dia dengan bank tu, macam kau owner. Jangan bertindak macam tu. Pasal kau bukan owner. Jangan kau bertindak macam seolah-olah kereta tu kau punya. Kereta tu milik dia dengan bank. Dan dia kalau tanpa pengguna-pengguna Malaysia yang buat loan dengan bank untuk beli kereta ni, bank takkan ada duit, bank takkan dapat menjalankan perniagaan, bank takkan dapat menjalankan apa-apa kebaikan dalam bank tu, dia tak ada. Tak dapat apa keuntungan pun. Jadi sebab tu bank ajar, bagi tahu kepada ejen penarik kereta bahawa kad-kad ini adalah kad lantikan yang sebenarnya tak ada valid. Okey? Ni semua ni bukan valid sebab ini bukan perintah mahkamah, this is not court order, ini adalah surat lantikan. Dan bagi orang yang tak tahu, nampak kad ni, kertas ni, yang ni matilah aku ni, jangan risau, itu kad printed je. Cetakan hanya boleh dicetak dengan by komputer only. Maksudnya tu dah saya begitu, saya tak nak bongkar, tapi disebabkan dah jadi macam ni, saya bongkar. Surat penarikan kereta ini tak ada kuasa, tak valid. Tidak valid. Kenapa tuan tak valid?
sebab yang lebih berkuasa ke atas kereta ini adalah bank dan juga penyewa beli kereta itu. Dua orang ni yang. Jadi kalau katakan hari ini yang kereta ni tak bayar ataupun kereta ni bank boleh gunakan proses daripada mahkamah untuk mendapatkan balik hutang ataupun sama ada dari sudut payment by cash ataupun lelongan kereta dan sebagainya. Tapi kalau dari segi surat ini tak valid. Kenapa tak valid? Surat ini bukan perintah mahkamah. Jadi mana-mana yang dapat surat RO tu jangan takut. Jangan takut. Pertama, bila anda dapat surat RO tu, minta berjumpa di balai polis. Jom pergi ke balai polis. Bawa ke balai polis. Tapi kalau orang datang ke depan rumah, kereta dalam pagar rumah, dalam kondo, dalam rumah gadet, maka tak perlu ikut sebarang apa-apa daripada pihak ejen penarik kereta. Itu salah, itu melanggar etika. Kerana itu saya khawatir nanti kalau diorang tarik kereta tu, nanti ada barang-barang yang hilang, ada benda-benda yang hilang, diorang takkan buat pengakuan. Percaya dah banyak sangat berlaku. Sebab itu kena faham, saya di sini tidak memenangkan ahli keluarga semboyan. Walaupun saya rasa tindakan saya itu agresif, yes, saya memang kena agresif. Kalau saya tak agresif, diorang akan besar kepala, diorang lupa. Diorang lupa kad kuasa mereka tu saya terlibat. Saya punya staff waktu di PPM, antara orang yang terawal dapat kad kuasa ejen penarikan semula ni. Boleh rujuk dengan KP dan KK. Kalau saya cakap ni main-main lah. Dah arwah pun. Arwah Said Kamarul dan beberapa orang yang dapat kad kuasa ni, orang-orang yang terawal. Nombor 001. Antara nombor-nombor yang awal. Jadi kita sebenarnya nak bantu kepada supaya kita tak nak tengok orang-orang yang keretanya ada tunggakan, keretanya ada masalah. Mereka ini bukan saja terbeban, tapi mereka ni telah diugut, dianiaya. Tak boleh. Sebab kita kena ingat, orang yang menyelesaikan segala pembiayaan A to Z ni adalah orang yang pemilik kereta itu. Hiring purchase. Owner yang di mana penyewa beli kereta itu. Bukannya bank, bukannya ejen penarik kereta, bukannya mahkamah, semua ni bukan. Diorang. Korang semua charging daripada charging loan, interest loan, late payment. Lepas tu kau charging lagi daripada ejen penarik kereta, lepas tu ejen dekat store. Semua ni akan dibayar oleh ni yang pemilik kenderaan ni. Jadi sebab mesti ada rights untuk mereka. Kalau diorang tak ada rights, kesian kat mereka. Matilah mereka, hidup diorang. Kan? Dia yang kena tanggung. Cuba bayangkan kereta tu memanglah dia dapat. Tapi dia kena menanggung pembiayaan loan, interest loan, late charges interest. Lepas tu dia kena tanggung lagi kalau kereta kena tarik. Dia kena tanggung lagi kalau ada perintah mahkamah mengeluarkan legal fees. Maksudnya ada consultant fees. Semua ni, katakanlah total, kereta dia harga RM100,000. Tapi dia kena tanggung semua ni RM140,000, tambah RM40,000 lagi, RM140. Campur RM160,000 ni, total yang kena tanggung dia ni. Bukan mahkamah, bukan ejen penarik kereta, bukan bank, dia. Jadi dia kena tanggung semua ni. Jadi of course kena ada rights, kena ada pembelaan untuk mereka-mereka ni. Kena ada pembelaan untuk pengguna-pengguna Malaysia ini supaya mereka tidak dianiaya dan tidak dizalimi. Jadi apapun dari saya, hutang kena bayar. Kalau ada apa-apa masalah hutang, mesti kena bayar. Hutang rumah, hutang kereta, hutang loan, apa semua kena bayar. Tak ada masalah. Semua itu memang wajib korang kena bayar. Tapi cuma bezanya dekat sini, saya nak bagi tahu, semua itu ada proses. Jadi kepada ejen-ejen penarik kereta yang berada di tempoh hari di Bukit Lancung, jangan lansi sangat. Sebab tak lama lagi kau dah tak boleh tarik kereta. Confirm. Kau tak datang jumpa saya, kau takkan boleh tarik kereta lagi. Dan kau akan dibatalkan semua berkenaan lisensi kau semua akan dibatalkan. Baik, kau datang jumpa saya dan saya nak kau buat pengakuan video dekat sini. Kau ceritakan hal yang sebenar, kesalahan kau dekat mana. Okey? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.